Okay, hari ni saja nak tunjuk macam mana aku buat physical cartridge untuk PC game, memandangkan Sony dah tak buat CD. So, yang ni game PC, yang ni Cyberpunk daripada GOG. Okay, and yang ni pula Red Dead Redemption. Yang ni sebenarnya game daripada Steam. So, dua-dua ni aku gunakan PowerShell untuk buat dia auto launch as soon as aku dock game ni dekat Acasis punya SATA dock ni. Right, so dia rasa macam retro punya konsol lah. So kita try Cyberpunk dulu. Okay, bila dia detect, dia terus akan run Cyberpunk. Memang tak sentuh apa-apa no cuts. Okay, so that thing works. Dia terus launch, tak ada masuk GOG ke, tak ada masuk launcher ke, whatever. Dia terus run. Ni game beli game legit. So bukannya pirate ke whatever lah. Okay, yep, the game works. Alright, so now aku nak try untuk Red Dead Redemption 2 pula. So Red Dead Redemption 2 ni run daripada apa dipanggil Steam. Try out. Okay, kita switch on. Right, kita tunggu dia detect. Dah detect kat sini, dia terus run Rockstar. Pun sama juga, tak ada launcher. Tapi yang ni dia just nak verification yang game tu tengah launching lah. Okay, tak ada tekan apa-apa button. Dia sama macam kita masukkan game masa zaman Famicom dulu, zaman SNES dulu. So dia macam agak style lah. Satunya for physical cartridge, untuk terus launch exactly bila kita masukkan. So dua-dua file ni aku pakai 240GB punya SATA SSD. Okay, so Red Dead Redemption 2 pun launch juga. Okay, sebab file dia besar lah. Aku just beli yang besar sikit. Asalnya plan nak beli 128, tapi takut next update apa, lepas tu DLC and so on, takut dia dah tak muat. So aku beli 240GB lah. So beli pun second hand je dekat second hand market. Agak style lah buat macam ni. So ada physical collection. Alright, saja nak sharing. That's all. Bye bye.